Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Okey, baik. Muka surat 482 ayat 47 surah Fussilat. Minggu depan kita cuti dan minggu satu lagi kita akan sambung balik insya-Allah 31 hari bulan. Okey, minggu depan 24 hari bulan kita cuti lah kan. Cuti raya di minggu depan 24 cuti raya. 31 kita sambung balik insya-Allah. Waalaikumsalam semua yang bagi salam. Waalaikumsalam Puan Hana Ana, Waalaikumsalam Puan Naimah, Waalaikumsalam Puan Mardiah, Waalaikumsalam Puan Amira Sofia, Waalaikumsalam Puan Nik. Waalaikumsalam semua. Okey, minggu depan kita cuti, 31 kita sambung balik insya-Allah. Okey, baik, ayat 47 surah Fussilat. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Ilaihi kepadanya lah. Terjemah ilaihi kepadanya lah. Kepada Allah lah. Kepadanya lah maksudnya kepada Allah. Yuraddu dikembalikan. Refer. Terjemah yuraddu dikembalikan. Ilmu pengetahuan. Terjemah ilmu pengetahuan lah. As-sa'ah tentang hari kiamat. As-sa'ah tentang hari kiamat. Okey, ingat as-sa'ah the hour. Maksudnya hari kiamat. Wa dan ma tidaklah takhruju keluar. Terjemah takhruju keluar. Min daripada samaratin. Terjemah samaratin buah-buahan. Samaratin buah-buahan. Min daripada akmamiha kelopak-kelopaknya. Ha. Sebelum dia jadi buah, dia keluar bunga dulu. Lepas keluar bunga tu, kelopak bunga tu baru jadi buah kan. Jadi akmamiha ni kelopak-kelopaknya. Tidaklah keluar daripada buah-buahan, daripada kelopak-kelopaknya. Wa dan ma tidaklah. Tahmilu mengandung. Terjemah tahmilu mengandung. Kita panggil apa? Hamil. Hamil. Min daripada unsa perempuan. Sebenarnya unsa ni bukan untuk perempuan sajalah. Okey, sebenarnya unsa ni bukan untuk perempuan sahaja. Binatang-binatang pun dipanggil unsa juga. Binatang pun dipanggil unsa juga. Jadi nak terjemah female pun boleh. Wa dan la tidaklah. Tada'u dia melahirkan. Tada'u dia melahirkan. Tada'u dia melahirkan. Illa melainkan bi'ilmih dengan ilmunya. Bi'ilmihi dengan ilmunya. Okey, ni ayat pertama kita hari ni telah baca Puan Wanti Sakinah muka surat 482 ayat 47 surah Fussilat. Tak kau baca pada Quran kot Ustaz. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tiada buah-buahan yang keluar daripada kelopaknya dan seorang perempuan tidak mengandung dan tidak melahirkan melainkan semuanya dengan pengetahuannya. Okey, terima kasih Puan Wanti. Betul tak baca ayat sebelumnya Puan Wanti, ayat yang ke-46 minggu lepas, ayat 46. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi ketanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Sekian. Okey, terima kasih Puan Wanti Sakinah. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan amal soleh, maka kesan baik untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa melakukan keburukan, kesan buruk pun untuk dirinya sendiri. Cumanya,
Orang yang beramal soleh, dia tak nampak pun kesan baik untuk dia kat dunia ni. Begitu juga ahli maksiat, dia juga tak nampak pun kesan buruk dia kat dunia ni. Kan, berapa ramai orang yang dah puluh-puluh tahun hidup dalam keadaan kufur, syirik pada Allah Ta'ala. Steady je. Dan berapa ramai orang yang dah jaga solat, jaga aurat, puasa, bayar zakat, tapi hidup dia biasa je. Tak nampak sebarang perubahan pun. Maka Allah nak beritahu, kesan baik, kesan buruk amal seseorang hanya akan didapati bila berlakunya as-sa'ah. Bila berlakunya as-sa'ah, barulah seseorang tu akan nampak kesan baik ataupun kesan buruk amalan dia. Sekarang ni, hari ini, masa ni, orang jaga semayang, orang tak jaga semayang, masing-masing makan nasi. Kat tempat kita lah kan, yang jaga semayang pun makan nasi, yang tak jaga semayang makan nasi, yang tak puasa pun boleh makan nasi, yang puasa boleh makan nasi, yang tutup aurat pun dapat duit, yang tak tutup aurat pun dapat duit, contoh. Jadi kesan baik atau tak baik seseorang hanya akan dilihat, nampak dengan jelas sebiji-sebiji kesan baik atau buruk amalan seseorang bila berlakunya as-sa'ah, hari kiamat. Maka Allah mengatakan, kepadanya lah dikembalikan hari kiamat. Bila Allah mengatakan kepadanya dikembalikan hari kiamat, ayat-ayat ini adalah jawapan kepada persoalan-persoalan yang ditanya oleh orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah, mereka tak percaya kiamat, mereka tak terima kiamat, jadi mereka sering bertanya. Dalam surah Yasin ada wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dalam surah Al-Mulk pun ada wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Jadi ayat mengenai hari kiamat, bila berlaku kiamat, ayat-ayat ini merupakan jawapan kepada persoalan yang sering diprovok oleh orang-orang musyrikin Mekah yang selalu tanya Nabi, bila kiamatnya? Bila kiamatnya? Daripada dulu lagi kau cerita pasal kiamat, kiamat, tak pernah berlaku pun. Bilanya? Kau kata kau Rasulullah, kau kata kau utusan Allah. Tanyalah Allah bila berlaku kiamat. Kami tanya kau ni bukan sekali dua, dah berkali-kali. Ha, contoh. Dalam surah Yasin kita tak refer sebab kita dah tahu dah ayat dia. Dalam surah Al-Mulk pun kita dah tahu ayat dia. Kita refer surah lain lah yang kita jarang baca. Saya lah jarang baca, bukan tuan-tuan. Muka surat 214, telah baca Puan Liza. Muka surat 214, ayat yang ke 48 dan 49. 48 dan 49. Boleh? Puan Okey. Liza Al-Quwan. Ya, ya. 214 ayat dia 48 dan 49. 48 dan 49. Aku saya tak tanda lagi patutlah. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar? 49. Katakanlah Muhammad, aku tiada kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku kecuali apa yang Allah kehendaki. Setiap umat mempunyai ajal yang dibatas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Okey. Terima kasih Puan Liza. Okey. Mereka tanya Nabi bila kiamatnya? Ataupun mereka tanya Nabi bila nak kena azabnya? Engkau duk warning kami azab tu, azab ni, ancaman tu, ancaman ni. Sekali abut tak pernah berlaku pun kat kami. Jadi bila sebenarnya akan berlaku? Itu maksudnya. Maka Nabi nak beritahu, Allah suruh Nabi jawab, aku ni, apa yang nak berlaku esok pun aku tak tahu. Apa bakal berlaku esok pun aku tak tahu. Kau nak tanya aku kiamat, lagilah aku tak tahu. Itu maksud ayat ni. Maka Allah suruh Nabi jawab lagi, 49, bagi setiap umat ada tempoh dia. Bagi setiap umat ni maksudnya, bagi setiap orang ada tempoh waktu dia. Dia teruk macam mana sekalipun, dia jahat macam mana sekalipun, dia zalim macam mana sekalipun, selagi tak sampai tempoh dia, maka selagi itulah tak akan berlaku sebarang musibah ataupun kiamat kepada diri. Okey, baik. Jadi ayat macam ni banyaklah kan. Maka Allah SWT mengatakan, kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat. Ayat ini memberi makna takhsis. Apa makna takhsis? Pengkhususan. Boleh tak kita terbalikkan ayat ni dalam bahasa Melayu? Contohlah ayat kita, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Katakanlah kita terbalikkan. Dalam bahasa Melayu, jangan terbalikkan Al-Quran pula. Dalam bahasa Melayu, kita kata, ilmu hari kiamat dikembalikan kepadanya. Okey? Kepadanya dikembalikan ilmu hari kiamat.
Ataupun kita terbalikkan, ilmu hari kiamat dikembalikan kepadanya. Dalam bahasa Melayu, no problem. Dua-dua sama. Tetapi dalam bahasa Arab, bila nama Allah duduk depan, maksudnya ilahi, hi itu nama Allah. Okey? Ilahi itu ada Allah, nama Allah. Bila ilahi duduk depan, he itu, to him itu duduk depan, dia beri makna apa? Takhsis, pengkhususan. Apa makna pengkhususan? Hanya kepada Allah sahaja ilmu tentang hari kiamat. Ilahi duduk depan, bukan saja-saja. Contoh kita ubah ayat Quran, contoh bukan nak suruh buat ni. Kita baca macam ni. Yuraddu ilmu sa'ati ilaihi, dikembalikan ilmu tentang hari kiamat kepadanya, kepada Allah. Sama je lah bahasa Melayu. Tapi bila nama Allah duduk depan, memberi makna taksis. Apa makna taksis? Pengkhususan. Apa makna pengkhususan? Hanya senya ilmu hari kiamat Allah je tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu, malaikat Jibril pun tak tahu bila kiamat. Dalam hadis Jibril, ketika mana Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya Nabi bila kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah. Ataupun Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama binas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maksudnya yang tukang tanya pun tak tahu bila, yang ditanya pun tak tahu bila. Itu maksud ilahi raddu ilmu sa'ah. Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat. Maknanya bila berlaku kiamat, 100% ilmu Allah sahaja. Malaikat tak tahu, Nabi pun tak tahu. Okay, cuma cara orang kafir tanya provok Nabi ni macam cara orang kafir tanya Nabi, provok Nabi ni macam Nabi ni sengaja sembunyikan tarikh, tempoh berlakunya, dan macam Nabi tahu sangat-sangat. Tolong baca dia. Puan Rugaya Urif, tolong baca boleh? Puan Rugaya Urif. Muka surat 584. Muka surat 584. Okey. Ayat 42 sampai 46. Boleh Puan Rugaya Urif? Boleh Ustaz, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menjawabnya? Waktunya. 4. Kepada Tuhanmu kesudahannya ketentuan waktunya. 45. Engkau Muhammad hanyalah pemberi ingatan bagi siapa yang takut kepadanya, iaitu hari kiamat. 46. Pada hari mereka melihat kiamat itu, kerana suasananya hebat, mereka berasa sebentar sahaja seolah-olah tinggal di dunia pada waktu petang atau pagi hari. Okey, terima kasih Puan Rugaya Urif. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, bilakah berlaku hari kiamat? Fima anta min zikraha. Apa urusan kau nak sebut bila hari kiamat? Ila rabbika muntahaha. Dia pun sama juga. Ila rabbika, kepada Tuhanmu lah, muntahaha, kesudahannya, maksudnya ilmu pengetahuan tentang hari kiamat. Kamu, wahai Muhammad, tugas kamu memberi ancaman, menakut-nakutkan saja. Itu je. Tugas kamu memberi ancaman, menakut-nakutkan. Bila bukan Nabi punya pengetahuan, dan Nabi tak disuruh cari tahu bila. Tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil Nabi boleh beritahu. Tapi bila sebenarnya Nabi tak beritahu. Nabi tak beritahu. Yang penting bila berlaku kiamat nanti, kita semua akan merasakan duduk kat dunia ni sepagi atau sepetang je. Padahal mati umur 80, 90, 70 contoh. Mati umur puluh-puluh, 90. Tapi bila tanya berapa lama dah kat dunia dulu? Ada dalam sepagi, sepetang je kot. Kenapa? Kerana di dimensi masa kita kat akhirat dengan kat dunia tidak sama. Baik. Zaman Nabi SAW, ada orang tanya, bila kiamat? Ada orang tanya Nabi bila kiamat. Jadi apa jawapan Nabi pada orang yang sibuk tanya bila kiamat? Saya tanya bila kiamat sebab saya nak buat persiapan lah. Itu kalau tak tahu bila kiamat, tak payah buat persiapan. Tahu bila kiamat, tak tahu bila kiamat, tetap kena buat persiapan juga.
Tak semestinya tahu kiamat kena buat persiapan. Tak tahu kiamat tak buat persiapan. Okay? Preparation tu yang penting. Daripada Anas radhiyallahu anhu, ada seorang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Katanya, bila terjadinya hari kiamat? Baginda bertanya kembali kepada orang itu, apa yang kau siapkan untuk menghadapinya? Tak penting bila kiamat, yang penting persiapan. Okey? Orang tu menjawab, tidak ada kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka baginda menjawab, okey, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Anas radhiyallahu anhu berkata, kami belum pernah bergembira atas sesuatu seperti gembiranya kami dengan sabda Nabi, iaitu kamu akan bersama orang kamu cintai. Selanjutnya Anas radhiyallahu anhu berkata, maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, dan aku berharap disebabkan kecintaanku kepada mereka, aku dapat bersama mereka sekalipun amal aku tak sama macam amal mereka. Jadi Nabi tak beritahu pun bila kiamat kat dia. Patutnya Nabi orang dekat, paling dekat dengan Allah, bolehlah bagi bagilah kita kata tarikh-tarikh tertentu, tahun-tahun tertentu. Tak. Persiapan paling penting adalah apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Maka Nabi SAW tanya dia, apa persiapan kamu? Dia kata tak ada apa, melainkan cinta Allah dan Rasul. Jadi orang cinta Allah dan Rasul ni bukan orang tidur banyak, makan banyak, sembang banyak. Orang cinta Allah dan Rasul ni bagaikan orang muda sedang bercinta. Orang, saya sebut muda, bukan maksud orang tua, tak sama kan. Orang muda sedang bercinta, dalam 5 minit berapa SMS dia hantar kat girlfriend dia. Setiap 5 minit berapa soalan dia hantar pada girlfriend dia. Orang muda sedang bercinta. Soalan. Tak ada jawapan. Cuma baru nak jawab. Tak ada feel dah Ustaz, dah tua. Orang tu dia tak pakai SMS mudah tak, tak? tak boleh nak catch up dah. Lama sangat. Okey, dah tua dah. Orang yang sedang bercinta ni, saya sebut orang muda lah. Saya sebut orang muda. Sebenarnya orang tua pun yang baru nak kahwin, yang belum pernah kahwin, tiba-tiba nak kahwin, isteri meninggal, suami meninggal baru nak kahwin, sama juga. Okey? Siap 5 minit tanya. 5 minit tanya. Kat mana, buat apa, kat mana, buat apa, kat mana, buat apa. Sama dengan bercinta. Okey, macam tu lah juga orang yang cinta ke Allah, cinta Rasul, pantang ada masa lapang, pantang ada ruang kosong, dia akan buat sesuatu yang menggembirakan Allah dan Rasul. Jadi orang yang mengatakan pada Nabi dia cinta Allah dan Rasul, maka dia bukan sekadar orang yang cakap kat mulut cinta Allah dan Rasul, tapi dia buktikan cinta Allah dan Rasul dia setiap masa dan keadaan. Pantang ada masa lapang, pantang ada ruang, dipikir apa nak buat supaya Allah makin suka kat aku, Nabi makin suka kat aku. Itu jawapannya. Okey, baik. Kiamat adalah rahsia Allah. Hikmah dia apa dia? Hikmah Allah rahsiakan hari kiamat sama macam hikmah Allah SWT rahsiakan kematian. Kita pun tak tahu bila kita mati. Tujuan dia supaya kita buat persiapan setiap masa. Kalau Allah beritahu tarikh bila, maka semua orang akan selesa sekarang. Kenapa selesa sekarang? Sebab kiamat tu lambat lagi. Betul kan? Nabi beritahu contoh. Kiamat berlaku tahun kiamat berlaku tahun 2030. Contoh. Berapa umur Ustaz? Umur adalah rahsia. Kiamat berlaku, contoh Nabi kata 2030. Jadi kita sekarang steady lah lagi. 2030 lambat lagi. Sekarang boleh santai-santai, relax-relax. Contohlah kan. Tengok satu lagi. Yang penting kiamat berlaku nanti secara tiba-tiba. Kat mana ayat dia? Tolong baca Tuan Haji Muhammad Nur Zakaria boleh? Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Boleh. Al-A'raf. Kita cari je surah Al-A'raf. Ayat 160. Muka surat 174. Ayat yang ke-187. Muka surat 74 ayat 187. 187. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.
mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Hmm. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barakallahu fiik. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Nur Zakaria. Katakanlah Muhammad, katakanlah Muhammad, kebanyakan manusia tidak mengetahui, bukan tidak mengetahui hari kiamat. Masalah tidak mengetahui hari kiamat bukan kebanyakan manusia. Semua manusia tidak mengetahui hari kiamat. Kebanyakan manusia tidak mengetahui kedahsyatan hari kiamat. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang mengetahui tempoh kiamat melainkan dia. Dia Allah Ta'ala sahaja. Ketika mana Nabi SAW ditanya tentang hari kiamat, tengok hadis kat skrin. Dalam riwayat disebutkan, tengok kat skrin. Dalam riwayat lain disebutkan, lalu Jibril bertanya kepada baginda, beliau tu Nabi lah, tentang tanda-tanda kiamat. Maka baginda menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian baginda berkata, fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Kiamat itu termasuk dalam 5 perkara yang tidak diketahui kecuali Allah sahaja. Nanti kita refer lah ayat dia. Kemudian baginda baca ayat tersebut. Ayat apa tu? Ayat akhir surah Luqman. Ayat akhir surah Luqman. Jadi 5 perkara tu termasuk dalam rahsia Allah Ta'ala je tahu. Apa dia 5 perkara tu? Tolong baca Tuan Haji Kamaruddin, muka surat 414 ayat bawah sekali. 414 ayat bawah sekali. Ya ke? Ayat terakhir surah Luqman. Luqman. Okey, Ustaz. Ayat 34. Okey. Ya, 34. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya, sungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui, iaitu dengan pasti, apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang akan mendapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Okey, terima kasih Tuan Haji Kamaruddin. 5 perkara ini rahsia Allah. Pertama kiamat, kedua bak hujan, ketiga apa yang ada dalam rahim, keempat apa kita bakal buat esok, kelima bumi mana kita bakal mati. Semua ini adalah rahsia daripada rahsia Allah SWT. Yang penting, kiamat masa dia datang nanti datang secara tiba-tiba. Tadi ayat dia baca oleh Tuan Haji Muhammad Nur tadi. Kiamat tu akan datang secara tiba-tiba. Tak sangka. Orang tu tak sangka berlaku kiamat. Masa tu, tengok hadis kat skrin. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak datang sehingga matahari terbit daripada sebelah barat. Apabila matahari terbit sebelah barat dan manusia melihatnya, mereka beriman semuanya. Masa tu semua percaya. Yang demikian itu, tak sekala tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum pernah beriman sebelumnya. Sebelum tu tak pernah beriman, tengok matahari keluar sebelah barat, baru nak beriman. Tak diterima. Ataupun belum buat kebaikan dalam keimanannya. Dia dah beriman tapi dia belum buat amal kebaikan. Matahari terbit belah barat, baru nak semayang, baru nak buat amal kebaikan. Pun Allah tak terima. Hari kiamat itu akan datang saat 2 orang membentangkan pakaian mereka. Masa tu pergi meniaga pasar malam macam biasa. Pergi meniaga pasar malam macam biasa. Okey? Mereka tidak sempat berjual beli dan tidak juga sempat melipat pakaian tu. Tak sempat nak jual kat customer pertama, customer kedua. Berlaku kiamat. Bila berlaku kiamat, tak sempat nak lipat-lipat gulung-gulung semula masuk dalam van balik rumah. Tak sempat. Maksudnya datang secara tiba-tiba. Kiamat itu akan datang ketika salah seorang telah kembali membawa susu perahannya. Tak sempat minum lagi. Tak sempat minum. Okey, bawa pura-pura susu kambing, lembu, unta, bawa balik, tak sempat minum, berlaku kiamat. Maksudnya dia pergi kerja macam biasa. Pergi pasar malam macam biasa, pergi kandang kambing, kandang lembu macam biasa. Dan kiamat tidak akan datang ketika seorang membaiki kolam airnya dan dia tidak sempat mengairinya. Dia buat saluran air untuk alirkan air tadi ke kebun-kebunnya, ke padi dia, ke tanaman-tanaman dia. Belum sempat alirkan air tadi, berlaku kiamat.
Dan kiamat tidak akan datang pada saat seseorang telah mengangkat suapan makanan ke mulutnya dan dia tidak sempat memakannya. Baru beli nasi lemak, gaul-gaul dengan telur dengan ikan bilis, angkat tangan nak buat ke mulut, nak buat ke mulut, pak berlaku kiamat. Jadi nak cerita kiamat berlaku secara tiba-tiba. Allah kata bila berlaku kiamat nanti seseorang tu tak sempat nak bagi wasiat. Tak sempat nak call, tolong angkat pakaian, berlaku kiamat. Tolong transfer nama tanah, nama kereta, nama motor kat nama, contohlah kan. Kat mana surah Yasin. Telah baca Puan Nur Zakiah surah Yasin. Surah Yasin. Mesti cari muka surat 440 lebih lah kan. Ma yanzuru na illa sayhatan wahid. Muka surat 433. 443, sorry, maafkan saya. 443. 443. Ayat yang ke-48, 49, 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka, iaitu orang-orang kafir berkata, bilakah janji hari berbangkit itu terjadi jika kamu orang-orang yang benar? Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Sehingga mereka tidak mampu membuat satu wasiat pun dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Ayat 49, mereka bertengkar. Mereka bertengkar, betul kan? Bertengkar buat apa tu? Baik ke? Bertengkar buat apa tu? Kita orang Melayu, orang Malaysia, kita jual beli barang ni sopan santun. Kurang sikit boleh tak? Boleh tak bagi kurang sikit? Kita lah kan. Orang Arab, mereka berniaga ni macam nak kelahi. Orang Arab mereka punya berniaga ni macam nak kelahi. Kalau dengar dia orang minta kurang tu, Allah, macam satu kampung nak gaduh. Jadi di akhir simun tu maksudnya mereka sedang bertengkar dalam bab jual beli. Tengah-tengah berniaga jual beli, pak berlaku kiamat. Maka Allah kata mereka tak sempat nak buat wasiat. Kalau orang tu sakit dah lama, nazak dah lama, dia memang sempat buat wasiat. Ni tak sempat buat apa-apa. Tak sempat buat apa-apa berlaku kiamat. Dia tak sempat buat wasiat, tak sempat call bini kat rumah, anak kat rumah. Tolong buat tu, tolong buat ni, tolong macam-macam, tolong tak sempat. Dan dia juga tak sempat nak kembali semula ke rumahnya walaupun rumah dia dekat. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, berlaku kiamat secara tiba-tiba. Nama kiamat dalam Quran ada 32. Ada 32 nama kiamat dalam Quran. Kenapa banyak sangat nama? Kerana Allah SWT nak menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat dan Allah perintahkan kita untuk memberi ancaman kepada orang Islam dan orang bukan Islam tentang hari kiamat. Contoh kan? Tolong baca dia, Puan Nur Hashimah. Tolong baca boleh, Puan Nur Hashimah. InsyaAllah. Muka surat 133, ayat 51. Ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Peringatkanlah dengannya, iaitu Al-Quran, itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat, yakni pertolongan, selain Allah, agar mereka bertakwa. Okey, Puan Hashimah, Puan Hashimah rasalah ayat tu, ayat ni kan, Allah Ta'ala suruh bagi ancaman pada orang kafir kepada orang Islam. Ayat tu Allah suruh bagi ancaman pada orang kafir kepada orang Islam. Orang Islam kot. Tak sure. Kenapa? Apa yang buatkan Puan rasa kot tu? Pasal ni kata peringatkan dengan Al-Quran. Orang Islam je percaya Al-Quran kan. Okey, betul. Bukan sebab Al-Quran tu Puan. Bukan. Takut dikumpulkan. Yes. Okay. Puan, Al-Quran ni Allah suruh ingatkan dengan Al-Quran pada semua orang. Bukan Allah suruh ingatkan pada orang Islam saja. Allah suruh guna Al-Quran untuk memberi peringatan pada seluruh manusia. Jawapan Puan tu betul. Cuma alasan Puan tu tak betul. Okey, terima kasih Puan. Allah suruh Nabi beri ancaman dengan Al-Quran kepada orang yang takut untuk dikumpulkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi orang yang takut untuk dikumpulkan pada hari kiamat depan Allah adalah orang Islam.
Dia bukan kita kata kiamat ni kita kena nasihat orang tak semayang. Kena cakap pasal kiamat pada orang jauh pada Allah, jauh pada agama, orang kafir saja. Tidak. Kita yang Islam ni pun kena diberi peringatan tentang hari kiamat. Apa tujuan dia? Bila kita banyak ingat kiamat, maka kita akan buat persiapan. Kita duk cerita tentang kiamat. Ingat, bila berlaku kiamat sebenar, kiamat besar nanti, masa tu orang Islam semua dah tak ada. Masa tu semua orang Islam Allah Ta'ala matikan bila berlaku kiamat besar nanti. Jadi, kita akan melalui kiamat kecil. Mana hadis dia kejap. Okey. Apa perkataan kiamat kita jumpa ini? Perkataan kiamat kita jumpa adalah as-sa'ah. As-sa'ah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW bersabda. Sekejap maafkan saya. Assalamualaikum. Sorry, saya ada kelas ni, saya balik. Sorry. Okey, baik. Ya, Nabi SAW bersabda, Sayyidina Aisyah berkata, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, terdapat beberapa orang lelaki badui yang berperwatakan keras, kasarlah, orang kasar, orang pendalaman. Datang jumpa Nabi lalu bertanya. Baginda SAW, dia tanya Nabi, bila berlaku kiamat? Maka Nabi SAW melihat kepada yang paling muda daripada kalangan mereka sambil berkata. Nabi tengok pada sahabat yang paling muda sambil Nabi SAW berkata, jika anak ini masih hidup dan dia belum lanjut usianya, bahawa kamu menemui kematian. Mana kiamatnya? Tengok yang saya kuningkan ni. As-sa'ah, kiamat. Sa'ah, kiamat juga. Cuma sa'ah yang pertama dia terjemah kiamat. Ni, bila berlaku kiamat. Adapun sa'ah yang kedua dia terjemah kematian. Sa'ah yang kedua dia terjemah kematian. Okey. Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya menyebut ketika memberi definisi kiamat, memberi definisi berkaitan kiamat kecil dengan kematian. Untuk itu, setiap yang meninggal maka telah berlakulah kiamatnya. Imam Ibn Katsir berkata yang dimaksudkan dengannya adalah berlalunya kurun mereka dengan masuki alam akhirat. Untuk itu, barang siapa yang meninggal, maka dia telah memasuki hukum akhirat. Sebahagian manusia berkata, barang siapa meninggal dunia, maka telah berlaku kiamat kepada dirinya. Barang siapa meninggal dunia, maka berlakulah kiamat kepada dirinya. Jadi kiamat apa dipanggil? Sa'ah. Ayat kita pun ada sekarang. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kepada Allah lah dikembalikan ilmu tentang sa'ah, hari kiamat. Jadi, Allah beritahu nama-nama kiamat. Kenapa banyak nama kiamat? Kerana nak suruh kita anggap ianya besar, penting. Ianya besar, penting. Tengok kat skrin. Saya share lagi nama kiamat sa'ah. Okey. Hari kiamat. Okey. Orang putih pun banyak nama juga hari kiamat kan? Orang putih pun banyak nama juga. Macam-macam nama orang putih hari kiamat kan? Disebut as-sa'ah. Menurut bahasa as-sa'ah merupakan satu juzuk bahagian daripada siang dan malam. Akan tetapi Allah menamakan kiamat ini dengan beberapa nama sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, antaranya as-sa'ah. Allah berfirman, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Aku sengaja sembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang dia usahakan. Kalau Allah tak sembunyikan, masing-masing hanya nak beramal dekat-dekat nak mati. Tapi bila Allah Ta'ala sembunyikan hari kiamat, maka hikmahnya kita semua kena sentiasa bersedia. Kita tak bincang yang besar tak tahu bila. Kiamat kecil ni, bila-bila masa saja boleh berlaku kepada diri kita. Makanya, kita kena risau kiamat kecil yang berlaku pada kita walaupun tak ada tanda. Kiamat besar ada tanda-tanda dia. Kiamat besar ada tanda-tanda dia dalam Quran dan hadis. Kiamat kecil yang berlaku pada diri kita ada tak tanda-tanda? Setengah orang Allah bagi tanda. Setengah orang tak ada tanda. Hari ni gelak ketawa, kokang dengan kita, gelak ketawa, esok aksiden mati kat tempat kerja. Dalam perjalanan nak pergi kerja. Contoh,
Okey, baru minggu lepas dia pergi cek doktor. Doktor kata tak ada darah tinggi, tak ada sumbat jantung, pom-pom semua okey. Dia pun gembira lah. Bulan ni dengar-dengar mati sebab jantung. Baru bulan lepas cek seluruh badan. Doktor kata tak ada kanser, tak ada apa. Tiba-tiba tahun ni dengar ada kanser tahap 4. Boleh tak? Boleh. Sebab tu Nabi pesan, tengok hadis kat skrin. Nabi pesan untuk kita ni lah. Nabi pesan untuk kita, aksiru. Nabi kata, aksiru zikra hadhimil lazzat. Perbanyakkanlah mengingat pemutus segala kelazatan. Sama ada kelazatan tu kelazatan yang haram ataupun kelazatan yang halal. Dunia ni ada lazat yang haram, ada lazat yang halal. Maka Nabi suruh mengingat pemutus kepada segala kelazatan. Orang dah mati, dia fikir lazat nak makan, lazat nak berjalan, lazat nak tu, lazat ni, tak ada. Maka pemutus kelazatan adalah kematian. Maka Nabi SAW memberi kita peringatan agar kita banyak mengingat mati. Jadi kita belajar Quran ni, salah satu tujuannya apa dia? Bukan sebab nak ajar orang, bukan sebab nak nasihat orang, sebab kita nak jadi orang yang lagi banyak ingat mati. Okey, Nabi bersabda dalam hadis yang lain, kafa bil mauti mau'izatan. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Kadang-kadang kematian orang lain boleh jadi nasihat bagi orang lain. Dulu dia degil kerah kepala, kerah hati, macam-macam dia kerah. Tapi bila berlaku kematian pada mak dia, ayah dia, masa tu kematian mak dia, ayah dia menjadi nasihat untuk diri dia. Ada? Alhamdulillah. Okeylah kalau macam tu. Dia tak mati lagi, tapi kematian orang yang dia sayang, mak dia mungkin, ayah dia mungkin, pasangan dia mungkin, anak dia mungkin. Jadi kematian orang dia sayang jadi nasihat untuk diri dia. Boleh? Dulu dia hidup berfoya-foya yang amat sangat. Tak ingat Allah langsung. Allah tarik nyawa isteri, anak, masa tu bola dia terduduk kembali pada Allah. Okey dah lagi. Satu lagi, kematian dia buat dia menjadi nasihat pada diri dia. Lepas dia mati, barulah dia rasa tak patut aku buat macam tu, tak patut buat macam ni, tak patut aku ikut orang tu, tak patut ikut orang ni. Masa tu kematian dah jadi nasihat bagi diri dia. Tetapi boleh buat apa lagi? Boleh menyesal je lah. Boleh menyesal sahaja. Jadi, orang yang bijak adalah orang yang banyak buat persiapan untuk selepas mati. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, Al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang bijak, orang tahan nafsu, banyak beramal untuk kehidupan selepas mati. Wal-ajizu, orang yang lemah, adalah orang yang ikut hawa nafsu, tapi dalam masa yang sama berangan nak dapat tempat baik ke akhirat. Jadi siapakah orang yang mudah? Siapakah orang yang ada kemampuan? Siapakah orang yang ada kekuatan untuk buat persiapan selepas mati? Orang yang ada kemampuan, kekuatan untuk buat persiapan selepas mati adalah orang yang sering mendengar tentang hari kiamat. Jadi kita masuk kelas ni bukan sebab kita nak ajar orang. Bukan sebab kita nak takutkan orang. Tak. Kita nak takutkan diri kita tentang hari kiamat. Kalau kiamat berlaku pada aku malam ni, aku dah beli baju raya, dah berangan dah raya ni, nak pergi sana, nak pergi sini, nak makan tu, nak makan ni. Pagi pakai baju raya warna ni, malam warna tu, esok pagi warna ni. Okey, baru tukar sport ring semalam nak tunjuk kat orang kampung. Contohlah kan. Seronok. Lazat tak? Lazat lah. Benda halal, tak ada masalah. Tapi kalau berlaku kematian malam ni, esok lusa dalam kubur macam tu. Kenapa tak sempat pakai baju raya, ya Allah? Tak sempat tunjuk sport ring baru kat adik-beradik, ya Allah. Ada tak orang dalam kubur macam tu? Tidak ada, tuan-tuan. Okey? Segala kelazatan tu akan hilang bila berlakunya kematian. Maka sangat penting untuk kita buat persiapan kehidupan selepas mati. Usaha dia apa? Inilah, kita charge bateri ni. Masuk kelas agama, kuliah Majid Surah ke, kuliah kat YouTube ke, kuliah kat mana-mana saja platform hari ni. Niat kita nak jadi orang yang banyak buat persiapan untuk selepas mati. Bukan cari ilmu, cari point nak berdebat. Cari ilmu, cari point nak berlawan dengan ustaz tu, berlawan dengan ustaz ni, berlawan dengan puak tu, berlawan dengan puak ni. Buat apa? Buat kerah hati je. Aku nak cuba cari ilmu baru ni. Sebab kalau orang tu tanya, aku nak jawab macam ni. Orang tu tanya, nak jawab macam ni. Buat kerah hati je. Debat dengan orang tu menang, dapat dengan orang ni menang. Apa faedah? Aku cari ilmu ni, tak kisah mana-mana kelas ustazah aku masuk, mana-mana ustaz aku masuk. Supaya aku banyak ingat mati dan aku nak jadi orang yang banyak buat persiapan selepas mati. Ni akan beri kesan. Ni akan beri kesan terhadap apa yang kita buat. Boleh insya-Allah. Okey, baik. Pertama Allah cerita tentang hari kiamat.
Maknanya ilmu tentang hari kiamat hanya ada pada Allah. Yang kedua, Allah kata, tidaklah keluar mana-mana buah-buahan dan tidaklah mengandung mana-mana ibu dan tidaklah melahirkan juga oleh mana-mana ibu, melainkan semua dalam ilmu Allah. Maknanya apa? Ayat ini nak beritahu Allah bukan sekadar tahu bila kiamat. Allah bukan sekadar tahu bila tarikh, hari apa, jam berapa, pukul berapa, saat ke berapa, bukan itu saja. Sebagaimana Allah tahu detail setiap buah-buahan, sebagaimana Allah tahu detail setiap bayi dalam kandungan, sebagaimana Allah tahu detail setiap anak-anak yang baru dilahirkan, macam itulah juga hari kiamat Allah Ta'ala tahu detail untuk setiap seorang yang dibangkitkan pada hari kiamat. Dia ni bakal ke mana sebab dulu kat dunia dia buat apa. Dia ni bakal dapat nasib baik tak baik sebab kat dunia dulu dia buat apa. Itu maksud ayat ni. Jadi bukan sekadar Allah tahu kiamat, so nak buat apa. Allah tahu kiamat bukan sekadar tahu tarikhnya, tapi Allah Ta'ala tahu dengan terperinci. Sebagaimana kita ada kebun durian ke, rambutan ke, masa kebun durian tu berbunga, masa pokok durian tu berbunga, pokok rambutan berbunga, kita dah boleh bajet ke berapa kilo hasil kita boleh dapat, berapa tan hasil kita boleh dapat? Tak boleh bajet. Sebab ada yang jadi bunga, lepas jadi bunga terus gugur. Ada yang dah mekar sikit, tak sempat jadi buah terus gugur. Allah mengetahui setiap buah-buahan. Okey, samaratin kat sini tidak ada alif lam. Wa ma takhruju min samaratin. Samaratin tidak ada alif lam, maksudnya any buah-buahan. Allah Ta'ala tahu siapa yang bakal makan. Dalam sebatang pokok rambutan tu, kan, masa berbunga lebat-lebat ni. Kalau ikutkan semua bunga tu jadi buah, habislah patah ranting-ranting pokok tu. Tapi tak, bukan semua jadi buah. Allah tahu banyak mana bunga tu akan jadi buah. Itu satu. Yang kedua, Allah tahu buah tu akan dijual kat mana. Buah kat Kelantan, buah-buahnya pokoknya, tapi akan dijual kat Selangor. Macam tu Allah tahu. Dan Allah tahu banyak mana buah yang akan masuk mulut orang dan banyak mana buah yang akan jadi rezeki tong sampah. Betul kan? Orang tamak beli banyak, alah dapat pakai sikit, lain kena buang. Jadi setiap satu buah tu Allah Ta'ala tahu ke mana. Macam itulah juga manusia, Allah Ta'ala tahu. Okey, macam itulah juga manusia, Allah Ta'ala mengetahui dia lahir daripada perut ibu ni, dia akan ke mana nanti. Dia yang lahir daripada hospital ni, dia akan ke mana nanti. Dia akan kahwin dengan siapa, kerja dengan siapa. Itu makna ayat kita bincang tadi kan. Tadi Tuan Haji Kamaluddin baca ayat terakhir surah Luqman. Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Bukanlah Allah Ta'ala tahu jantina saja, lelaki perempuan. Tak, Allah tahu doktor mana bakal sambut dia, kat mana dia bakal bersalin, berapa lama dia akan hidup, dengan siapa dia akan kahwin, banyak mana nasi masuk mulut dia. Itu makna yang Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam rahim. Okey? Kadang-kadang doktor kata, okey, dia akan lahir sekian, tarik. Tengok-tengok cepat, tengok-tengok lambat. Ataupun tak sampai tarikh lagi, berlaku keguguran. Boleh berlaku. Tolong baca puan ayat imanan, surah Ar-Ra'd. Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim, maksudnya bukan sekadar jantina. Tapi detail perinci orang tu, bayi tu Allah tahu. Dia akan kahwin dengan siapa, kerja kat mana, banyak mana rezeki bakal masuk dalam mulut dia, semua dalam pengetahuan Allah. Jadi sebagaimana sebelum kita lahir Allah dah tahu detail kita, macam itulah juga kita bangkit semula ke akhirat nanti Allah tahu detail tentang kita. Saya cari muka surat aja, surah Ar-Ra'd. Okey. Kadang-kadang kita buat persiapan 9 bulan. Lepas 9 bulan dapat anak, nanti nak buat tu nak boleh. Tengok anak tu 6 bulan dah lahir, 7 bulan dah lahir kan. Muka surat 250, Puan Yatimanan 250. Betul kan Puan Yatimanan 250. Ayat yang ke-8 dan 9. 8 dan 9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengetahui akan apa yang dikandung oleh tiap-tiap ibu dan mengetahui apa yang kurang dari yang dikandung dalam rahim itu atau yang lebih. Dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. 9. Dialah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah jua yang maha besar, lagi maha tinggi, yang maha mengatasi segala-galanya. Okey, terima kasih Puan Yatimanan. Sama-sama. Ya Allah cerita tentang dia tahu tu, dia tahu ni. Apa kaitan dengan kita? Dah dia tahu, biarlah dia tahu. Tak, sebenarnya orang yang buat salah, kenapa dia selesa hari ni? Allah cerita dia tahu tu, dia tahu ni, dia tahu tu, dia tahu ni. Jadi kita kata, dah dia tahu tu, dia tahu ni, apa kaitan dengan aku? Biarlah dia tahu.
Tak, Allah cerita dia tahu tu, dia tahu ni, nak beritahu pada kita, jangan selesa, jangan rasa sedap duduk, jangan rasa tak ada apa-apa bila kamu buat dosa. Hari ni penjenayah ke, pembuat dosa ke, kenapa dia selesa hidup? Sebab dia rasa tak ada orang tahu dia buat jenayah, tak ada orang tahu dia buat dosa. Tak ada orang tahu dia buat jenayah, tak ada orang tahu dia buat dosa, maka dia hidup macam selesa. Isteri dia tak tahu dia buat kesalahan, ataupun suami dia tak tahu dia buat kesalahan, jadi dia hidup macam biasa. Sebab dia rasa isteri dia tak tahu, isteri dia rasa suami dia tak tahu, dia rasa mak ayah dia tak tahu. Kalau dia ustaz, dia rasa anak murid dia tak tahu, jadi dia hidup macam biasa. Bayangkan kalau dia isteri, dia buat salah dan dia tahu, suami dia tahu kesalahan dia, perasaan dia. Begitu juga suami, dia buat salah dan isteri dia tahu kesalahan dia. Macam mana keadaan suami? Dia tak senang duduk. Jadi Allah beritahu yang Allah Ta'ala maha mengetahui itu, mengetahui ini, sedetail-detail, sekecil-kecil Allah Ta'ala mengetahui, nak suruh kita ni, jangan selesa sangat hidup dalam keadaan buat dosa maksiat kerana semua aku tahu. Sebagaimana sebelum kamu lahir aku tahu segala-galanya, lepas kamu lahir pun aku tahu segala-galanya. Jadi, apa yang kita kena buat? Apa yang kita dah buat kesalahan sebelum ni, taubat sungguh-sungguh pada Allah, akan datang berhati-hati. Kerana apa? Bila Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala bukan sekadar dia kata aku tahu. Yang buat baik, Allah Ta'ala akan beri balasan baik. Yang buat tak baik, akan dapat balasan yang tak baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita belajar Allah maha mengetahui secara detail ni untuk kita makin takut pada Allah. Bukan untuk orang makin takut pada Allah. Kita belajar hari ni, Allah mengetahui hari kiamat, sebelum kiamat, selepas kiamat, semasa kiamat. Bukan nak suruh orang takut pada Allah. Supaya kita benar-benar takut pada Allah. Kita kena jadi orang yang tak berani buat apa-apa sebab ada CCTV. Kat surau, kat masjid, kat tempat kerja ada CCTV kan. Tak berani nak buat apa-apa sebab ada CCTV. Macam itulah juga, kita kena jadi orang yang takut buat dosa sebab ada CCTV sentiasa merhatikan kita. Okey, baik. Seterusnya ayat 47. Wa dan yauma pada hari, yunadihim, dia memanggil mereka. Yunadihim, dia, Allah memanggil mereka. Aina di manakah? Syurakai, sekutu-sekutuku. Syurakai terjemah dia sekutu-sekutuku. Qalu, mereka berkata, mereka ni orang musyrikin, azannaka, kami telah memberitahu kepadamu. Azannaka terjemah dia, kami telah memberitahu kepadamu. Ma tidak ada, minna daripada kami, min daripada syahidin, orang-orang yang bersaksi. Syahidin, orang-orang yang bersaksi. Tidak ada daripada kami, daripada orang-orang bersaksi, tulis dalam bracket, yang engkau mempunyai sekutu. Min syahidin, terjemah dia orang-orang yang bersaksi. Dalam bracket tulis, orang-orang yang bersaksi yang engkau mempunyai sekutu. Okey, kita terjemah dulu baru kita terangkan nanti. Tolong baca dia, Puan Rosna Husin. Tolong baca boleh, Puan Rosna Husin? Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ketika dia, Allah, menyeru mereka, di manakah sekutu-sekutuku itu? Mereka menjawab, kami nyatakan kepada engkau bahawa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahawa engkau mempunyai sekutu. Okey. Terima kasih, Puan Rosna. Sama-sama. Ini maksudnya apa? Kat dunia ni, orang-orang musyrikin, mereka menyangka Allah Ta'ala tak tahu akidah mereka, kefahaman mereka, ibadat mereka. Kat dunia ni, mereka punya lidah, mereka punya hati dan mereka punya amalan perbuatan untuk berhala tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari lidah puji berhala, tiap-tiap hari hati sayang berhala, tiap-tiap hari ibadat untuk berhala. Tapi bila pergi akhirat, cuba menipu dulu, mana tahu kok lepas. Cuba menipu dulu, mana tahu kok lepas. Sedangkan Allah kata Allah mengetahui segala-galanya. Binatang Allah tahu, manusia Allah tahu, buah-buahan Allah tahu. Jadi buah-buahan dengan manusia, buah-buahan lagi kecil. Buah-buahan tu lagi kecil saiznya pada kita. Jadi buah tu semasa dia dalam kepompong pula dah.
Apa dia panggil tadi? Akmamiha tadi, kepompong. Okey. Semasa buah tadi berada dalam kelopaknya. Kelopak buah tu. So, Allah tahu detail. Macam telah juga kamu, wahai manusia, sebelum kamu keluar dari perut ibu, Allah dah tahu detail pasal kamu. Tiba-tiba kamu ke akhirat, kamu nak menipu Allah dengan mengatakan, tak ada pun di kalangan kami yang bersaksi yang kau ni ada sekutu. Ini cubaan menipu kali pertama. Mana tahu kot lepas. Mana tahu kot lepas, kan? Tolong baca Prof. Wan Mahzum boleh? Prof. Wan Mahzum. Muka surat 130. Orang yang cuba nak menipu ke akhirat nanti. Tak ngaku. Ustaz, Muka surat 130 ayat yang ke-22 dengan 23. 22 dan 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 22 dan 23, Ustaz. Ya, betul. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyentuhkan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? 23. Kemudian tiada jawapan bohong mereka, kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami tidak menyentuhkan Allah. Terima kasih Prof. Wan Mahzum. Bila Allah tanya, mana sekutu-sekutu? Mereka pun jawab, demi Allah, kami tak pernah menyentuhkan pun. Kenapa jawab macam tu? Mereka fikir, mereka ingat Allah tak tahu. Sebagaimana kat dunia ni, mereka berani buat dosa, buat maksiat, buat pelik-pelik belakang Allah. Sebab mereka menyangka Allah tak tahu. Maka kat akhirat nanti pun cubalah juga menipu. Mana tahu masa kita buat tu Allah tak perasan. Mana tahu masa kita buat dosa sekian-sekian Allah tak nampak. Cuba menipu dulu, mana tahu kau lepas. Maka mereka mengatakan, tak ada siapa pun di kalangan kami pernah mengatakan yang kau ada sekutu. Penipuan ayat kita bincang sekarang ni, penipuan ini mereka ungkapkan bila bangkit lepas mati nanti. Bahkan mereka yang dah biasa menipu ni, memang kerja dia menipu semua. Mati-mati je terus menipu malaikat. Lepas mati je terus menipu malaikat. Jadi orang dah menipu, dah biasa menipu, kat akhirat pun menipu lagi. Tolong baca Puan Nurlinda boleh? Puan Nurlinda, surah An-Nahli. Surah An-Nahli, saya cari muka surat jap. Surah An-Nahli. Muka surat 270. Ayat yang ke-28. Boleh? Sila. Ayat 28. Ya, betul. Ayat 28. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Iaitu orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerah diri sambil berkata, kami sekali-kali tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, ada, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Bila dia menipu ni, Puan? Bila dia menipu ni? Lepas bangkit pada mati ke sebelum bangkit pada mati? Lepas. Selepas? Tengok balik permulaan ayat tu. Orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim. Dia baru je mati, malaikat. Lepas dia mati, dia pun menyerah diri pada malaikat. Maksudnya, aku mengakulah. Okay? Apa yang kau cakap tu betul, apa yang Nabi sampaikan tu betul. Lepas dia mati, dia menyerah diri pada malaikat sambil berkata, kami tak pernah buat ini keburukan. Termasuklah syirik. Lalu Allah suruh malaikat kata, bala, tidak. Sebenarnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini nak ceritanya, orang dah biasa menipu kat dunia, bangkit-bangkit pun nak menipu juga. Contoh. Tolong baca Dr. Fauziah Zakaria. Surah apa ni? Al-Mujadalah. Jangan surah Al-Mujadalah. Ni cerita pasal munafik. Munafik. Surah Al-Mujadalah, juzuk yang ke-28. Muka surat 543. 44. 544. Ayat 16, 17, 18.
16, 17, 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang, yakni manusia, dari jalan Allah. Maka bagi mereka azab yang menghinakan. Ayat 17. Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayat 18. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah. Lalu mereka bersumpah kepadanya bahawa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahawa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahawa mereka golongan pendusta. Okey. Terima kasih Dr. Fauziah Zakaria. Ayat 16, Allah kata mereka menjadikan sumpah-sumpah orang munafik kat dunia ni. Mereka menjadikan sumpah-sumpah sebagai perisai. Apa maksud perisai? Nak selamatkan diri daripada kena hukum, nak selamatkan diri daripada kena tindakan dengan Nabi, dengan orang Islam, maka menipu. Cara mereka menipu, mereka bersumpah. Cara mereka menipu adalah dengan cara bersumpah. Kat dunia ni lah kan, cara mereka menipu adalah dengan cara mereka bersumpah. Sekejap sebentar, sorry. Okay, baik. Sorry Jadi kat dunia mereka biasa menipu dengan menggunakan sumpah-sumpah mereka. Kat akhirat nanti, Allah kata apa? Pada hari Allah Ta'ala bangkitkan mereka. Pada hari Allah Ta'ala bangkitkan mereka, lalu mereka akan bersumpah kepada Allah sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu. Ini tafsir tafsir ayat yang dibaca oleh Dr. Fauziah Zakaria. Tengok kat skrin. Tengok Ini kerana, lagi saya share sekejap. Ini kerana siapa yang mati dalam satu keadaan, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan tu juga. Kalau mati dalam keadaan ahli maksiat, maka bangkit pun dalam keadaan orang sedang buat maksiat. Bukan buat maksiat lepas mati. Bangkit bersama dengan orang buat maksiat. Mati dalam keadaan kuat menipu. Mati dalam keadaan suka menipu. Maka bangkit-bangkit pada kubur pun nak menipu lagi. Kat dunia ni biasa menipu. Mana tahu kot-kot Nabi tak tahu. Cuba menipu, mana tahu kot-kot pasangan tak tahu. Contohlah kan. Maka kat akhirat nanti pun cuba nak menipu depan Allah Ta'ala. Mana tahu kot-kot lepas. Mana tahu kot-kot lepas. Maka samalah juga orang musyrikin kat dunia. Sebagaimana masa dia buat dosa, orang musyrikin Mekah, masa dia buat dosa, dia rasa Allah tak tahu. Maka kat akhirat pun dia bangkitlah keadaan Allah tak tahu ni. Cuba nipu dulu. Okay, ringkas cerita, kita dah refer banyak kali ayat. Allah pun suruh tangan mereka jadi saksi, kaki mereka jadi saksi, kulit mereka jadi saksi. Kita dah lalu dalam surah dalam surah apa sebelum ni? Dalam surah Az-Zumar. Kita dah lalu dalam surah Az-Zumar. Yang ni kat skrin ni dia sebenarnya berdasarkan hadis. Yang kat skrin ni dia berdasarkan hadis. Saya share hadis dia. Cuma dia tak datangkan hadis dia lah. Sekejap Ni hadis dia. Tadi tu dia tak datangkan hadis, tafsir saja. Cari tak jumpa. Okey, daripada Imam Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Everyone will be raised in the condition in which he died. Setiap orang akan dibangkitkan dalam kondisi mana dia mati. Kalau mati dalam keadaan sedang buat baik, maka bangkit pun bersama dalam keadaan sedang buat baik. Tapi kalau mati dalam keadaan buat benda tak baik, na'udzubillah min zalik, maka bangkit pun dalam keadaan tak buat baik
dan bangkit bersama dengan orang-orang yang Tak tak bagi baik. signal. Ha? Tak bagi signal. Puan Nuraini, apa khabar Puan Nuraini? Dah sampai Pening ke Puan Nuraini? Tolong mute-kan boleh Puan Nuraini. Okey, jelas Maka orang musyrikin ke akhirat nanti, dia mengatakan tak ada siapa pun di kalangan kami, tak ada siapa pun di kalangan kami yang mengatakan engkau ni ada sekutu. Tak ada siapa pun di kalangan kami yang mengatakan engkau ni ada sekutu. Okey, baik, seterusnya ayat 48. Sama ayat baru Wa dan dhalla hilanglah. Dhalla hilanglah. Anhum daripada mereka, hilanglah daripada mereka. Ma apa yang, sesuatu yang, semua boleh. Apa yang, sesuatu yang, kanu mereka selalu. Kanu mereka selalu. Yad'u menyeru. Yad'una menyeru. Min daripada. Qablu sebelum ini. Qablu sebelum ini. Wa dan zannu mereka yakin. Zan dalam bahasa Arab ada dua. Satu zan makna sangka. Satu lagi maknanya yakin. Kat sini zan makna yakin. Mereka yakin malahum tidak ada bagi mereka. Malahum tidak ada bagi mereka. Min daripada mahis tempat untuk menyelamatkan diri. Mahisin terjemah dia tempat untuk menyelamatkan diri. Okey, baik, tak apa. Tolong baca dia Puan Nur Azhar Ismail boleh? Puan Nur Azhar ayat 48 ni Puan Nur Azhar ayat 48 surah Fussilat. Muka surat 482. Sedap ya. Hmm. 48 ya. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan lenyaplah daripada mereka apa yang dahulu mereka sembahkan, dan mereka tahu bahawa tiada jalan keluar, yakni daripada azab Allah buat mereka. Okey, baik. Terima kasih Puan Nur Azhar. Apa makna lenyap kat sini? Makna lenyap kat sini bukanlah benda tu tak ada. Bukanlah apa yang mereka sembah, sembah pokok ke, sembah patung ke, sembah kayu ke, adakah maksud benda tu lenyap? Tak ada. Tak, benda tu ada. Benda tu ada. Apa yang mereka sembah akan dibangkitkan sekali. Orang tu sembah botol air, contohlah ada orang sembah botol air. Dia sembah botol air, dia anggap sebagai Tuhan. Botol air tu pun Allah Ta'ala akan bangkitkan sekali. Tolong baca Puan Maria ni boleh? Surah An-Nahli. Surah An-Nahli Surah An-Nahli. Saya cari muka surat sekejap. Okey. Muka surat 269. 269. Ayat yang ke-21. 20 dengan 21. 20 dengan 21. 20 dan 21. Okey. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 20. Dan makhluk-makhluk yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak dapat menciptakan sesuatu pun, bahkan mereka lah yang diciptakan. Terus. Ayat 21. Makhluk-makhluk itu tetap akan mati, bukanlah kekal hidup, dan mereka tidak mengetahui bilakah masing-masing akan dibangkitkan. Okey, terjemah tu betul Puan Maria ni. Cuma saya nak tanya, mereka tu siapa? Dan tidaklah mereka mengetahui. Mereka tu siapa? Tu soalan saya. Tu apa yang makhluk yang dia orang yang sembah tu, yang disembah tu. Yes, betul. Tengok kat skrin. Okey, tengok semua kat skrin. Tu terjemah dia. Betul lah tu. Amwatun ghairu ahya. Benda yang mereka sembah tu benda mati. Tak hidup pun. Botol air, kipas, contohlah kan. Batu, pokok, kayu. Wa ma yash'uruna. Dan mereka tak tahu. Ni, berhala-berhala mereka sembah ni tak tahu bila mereka bakal dibangkitkan. Maknanya, bukan sekadar orang dibangkitkan. Apa yang mereka sembah pun dibangkitkan juga. Apa yang mereka sembah pun dibangkitkan juga. Jadi maksud hilang kat sini apa dia? Maksud hilang kat sini hilang daripada fikiran.
Kat dunia, ada masalah, cari berhala A. Ada hajat, cari berhala B. Oh, kat dunia ni, ada je hajat nak anak ramai. Okey, berhala sekian-sekian. Berhala nama ABC. Ada je hajat nak hujan, minta dengan berhala DAFG kat dunia ni. Betul kan? Kat dunia ni, bila ada hajat keinginan tu, nampak berhala tu, berhala ni, berhala A, berhala B tau kat dunia. Kat akhirat, dollar tu maksudnya lenyap dalam fikiran mereka. Maksud lenyap kat sini bukan tak ada. Berhala ada. Lepas tu Allah bangkitkan. Allah bangkitkan berhala. Dan mereka akan bercakap depan berhala. Berhala akan cakap depan mereka. Jadi maksud lenyap kat sini bukan lenyap tak ada. Contoh lagi. Saya bagi contoh lagi. Tolong baca Datin Rosnah boleh? Datin Rosnah. Tolong baca Datin Rosnah. Muka surat 212. 12. Ayat 28-29. 8-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah pada hari ketika itu kami kumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami katakan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Ayat 29, maka cukuplah Allah menjadi saksi di antara kami dengan kamu, sebab kami tidak menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Dia cakap dengan siapa, Datin? Cakap dengan orang yang menyembah dia. Dia tu siapa? Dia tu berhala Yes. yang disekutulah. Yes. Kat akhirat nanti, penyembah berhala akan cakap dengan berhala. Jadi bila Allah tanya, mana berhala? Bukan masa tu berhala tak ada depan mata dia. Okey, berhala ada, cakap ni. Mereka cakap depan berhala, berhala cakap dengan mereka. Nanti saya refer ayat satu lagi. Mereka dengan berhala sama-sama masuk neraka. Mereka dengan berhala, mereka sama-sama masuk neraka. Jadi maksud lenyap kat sini, lenyap dalam fikiran. Lenyap daripada fikiran. Kat dunia ada hajat, ada keinginan, ada masalah, tu tahu nak cari berhala mana. Ada masalah, ting ke berhala tu. Ada masalah, ting berhala ni. Macam kita kat dunia ni, suami-suami orang ni, ayah-ayah yang bertanggungjawab ni lah. Suami bertanggungjawab, ayah bertanggungjawab. Walaupun tak ada duit, datang je dia. Pak minta tolong siapa? Nak pinjam duit siapa? Nak songlak duit mana dulu? Kalau dia ada ruang untuk songlak duit. Kan? Kalau dia dah biasa ambil rasuah, dia dah ada orang-orang tertentu yang biasa bagi dia rasuah. Nak raya ni, baju raya nak tak ada lagi ni. Nak cari siapa untuk bagi duit raya ni. Contoh. Kat dunia ni, semua orang, bukan suami orang saja, bukan ni. Semua orang kat dunia ni, bila ada masalah, terus tahu. Nak cari siapa, nak cari siapa, nak cari siapa, nak cari siapa, nak cari siapa. Betul kan? Kat akhirat nanti hilang. Semua yang kita rasa boleh tolong kita rasa boleh bantu kita. Mungkin kita ada abang kaya, adik kaya, pak saudara kaya, sepupu kaya, anak murid yang kaya. Ustaz terdesak dia ada anak murid dia kaya, dia boleh PM anak murid dia. Datuk pinjam 100 boleh. Dia tahu je, dia tak ada duit, dia tahu siapa yang boleh bagi dia pinjam. Kat dunia ni semua kita tahu. Kita tahu. Bila kita dalam masalah, kita terus datang. Siapa yang kita rasa boleh tolong kita? Contohlah. Jadi orang musyrikin Mekah, mereka dah ada berhala tertentu untuk tolong masalah A, berhala ni. Masalah B, masalah berhala ni. Bila bangkit kat akhirat nanti, bukanlah berhala tu lenyap, berhala tu ada. Bangkit sama-sama dengan mereka. Berhala bangkit sekali, bercakap dengan berhala tadi kita dah refer. Yang lenyap tu apa? Lenyap dalam fikiran. Kat dunia ni fikiran mereka berhala boleh bantu, boleh tolong, boleh selamatkan, boleh pelihara, boleh tu, boleh ni. Kat akhirat lenyap. Habis tak ada apa. Sama lah juga kita kat dunia, kita kat dunia orang Islam, duit boleh tolong tu, duit boleh tolong ni, duit boleh bantu tu, duit boleh bantu ni. Tapi masa kita nak mati barulah kita tahu, rupa-rupanya duit tak boleh bantu aku masa aku nak mati. Kat dunia ni ada duit, memang banyak urusan jadi mudah. Ada duit, banyak urusan Allah Ta'ala memudahkan. Tapi bila kita dah nak mati, dah cuba macam-macam perubatan, moden, tradisional, rawatan tu, rawatan ni, semua kita cuba dengan duit yang kita ada, tapi tak sembuh juga. Masa tu hilanglah daripada diri kita kebergantungan terhadap makhluk. Jelas kat sini. Jadi maksud hilang kat sini bukan hilang depan mata. Depan mata ada. Hilang dalam fikiran ni. Jadi kita kat dunia ni, kita orang Islam kat dunia ni, ada masalah je tu, tahu nak cari siapa. Cari orang tu, cari orang. Kita kena ubah. Sebagai orang Islam, kita kena ubah. Ada masalah, sekecil-kecil masalah sampai ke besar-besar masalah, Allah.
Walaupun aku banyak duit, walaupun aku ada macam-macam, boleh kenal orang besar tu, kenal orang besar ni, baik dengan orang kaya tu, baik dengan orang kaya ni, ada masalah, ada musibah, Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu. Orang macam ni, Masya Allah. Bangkit-bangkit ke akhirat, Allah ada. Walaupun aku bangkit, tak ada adik-beradik sama-sama, tak ada mak ayah sama-sama, tak ada orang yang besar-besar yang dulu kat dunia selalu dengan aku, tapi Allah Ta'ala. Maka, kita nak latih tu macam mana? Nak latih tu macam mana? Antara amalan-amalan diajar dalam ilmu tasawuf, walaupun kita ada duit. Duit kita ada, duit ada, emas ada, dalam tabung haji ada, ASP ada. Sekadar nak beli durian musangking sekilo RM45 tu boleh sangat. Contoh. Musangking sekilo RM45. Boleh sangat nak beli. Maka kita nak tunjuk pada Allah yang kita bergantung pada Allah, doa dulu. Ya Allah, saya nak makan musangking ni, ya Allah. Izinkanlah saya untuk makan musangking, ya Allah. Kurniakanlah kepada saya kemampuan untuk makan musangking ni, ya Allah. Walaupun kita duit ada, duit berlambak dalam bank. Sekadar beli musangking 10 kilo pun tak ada efek duit kita dalam bank. Tapi nak ajar diri kita kebergantungan pada Allah, walaupun benda tu benda murah, benda senang kita boleh beli, tetap minta pada Allah. Ini dalam ilmu tasawuf. Tak wajib pun. Tapi kalau kita buat macam tu, kita akan letak, ya Allah, aku ni walaupun ada segala-galanya, duit ada, anak kaya, anak 5 orang, semua kaya-kaya, semua jutawan. Nak musangking tu suruh anak order je. Seorang order 2 biji. 10 orang anak 20 biji dapat. Contohlah kan. Walaupun sedemikian, kita tetap tunjuk pada Allah, aku bergantung padamu, ya Allah. Kalau tak, nanti masa nak mati baru sedar, oh, punya anak aku doktor, anak aku kaya, tak boleh buat apa juga. Jadi kat sini lenyap dalam fikiran. Bukan lenyap dari sudut alam nyata. Okey, maka Allah kata lenyaplah daripada mereka apa yang mereka ada-adakan kat dunia dulu. Kat dunia dulu, mereka fikir sembah berhala ni boleh beri manfaat. Sembah berhala ni boleh menyelamatkan daripada mudarat. Itu kefahaman mereka kat dunia dulu. Itu kefahaman dan keyakinan mereka kat dunia dulu. Tapi kat akhirat nanti tak ada. Tak ada sikit pun dalam fikiran mereka, dalam hati mereka, berhala boleh tolong. Maka masa tu, ayat 48, mereka yakin tidak ada bagi mereka tempat untuk selamatkan diri. Masa tu mereka yakin, zon, kat sini zon maksudnya mereka yakin tidak ada bagi mereka tempat untuk menyelamatkan diri. Kenapa Allah guna yakin kat sini? Sebab kat akhirat nanti tak ada main sangka-sangka lah. Kat akhirat nanti memang orang yang bangkit kat akhirat, dia yakin dia akan selamat, dia yakin dia tak akan selamat. Itu maksudnya zon. Contoh zon makna yakin. Contoh zon makna yakin. Okeylah, kita ambil zon yang beri makna tak yakin. Zon beri makna sangka. Zon beri makna sangka. Okey. Zon yang beri makna sangka. Muka surat 292. Kalau baca muka surat 292, Puan Noli Razmi ada? Puan Noli Razmi. Puan Noli Razmi ada? Cik Farah Syamim ada? Ada Ustaz. Okey, muka surat 292, ayat 100 lebih. Lebih berapa kejap? 100. Surah Isra lah, 292. Ada perkataan zon, tapi zon itu maknanya menyangka. Kita panggil husnul zon, bahasa Melayu. 101, Ustaz. 101 ada, 102 ada. Telah baca 101 ke 102. Okay. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel tatkala Musa datang kepada mereka. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku sangka kamu, wahai Musa, seorang yang sihir, seorang yang kena sihir. Okey. Cukup tu. Okey. Di Fir'aun, ayat dia, terima kasih Encik Farah Syamil. Faqala lahu Fir'aunu inni la'azunnuka. Zon makna menyangka. Zon makna sangka ada, zon makna yakin ada. Okey, baik. Contoh zon makna yakin. Tolong baca di Puan Mazia Ismail, boleh? Puan Mazia Ismail, tolong baca Puan Mazia. Muka surat 7. Tengok sama-sama. Muka surat 7. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-45 dengan 46. 45 dan 46.
Ayat 46 tu. Alladzina yazunnu. Ayat 45 dan 46. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu orang-orang yang meyakini bahawa mereka akan menemui Tuhannya dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. 47. Hai Bani Israel, 45, 46. ingatlah. Puan, 45, 46. 45, 46. 45. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Iaitu Iaitu 46. 46, iaitu orang-orang yang meyakini bahawa mereka akan menemui Tuhannya dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Ha. Kita semua ada sebut khusyuk kan? Allah kata 45, tengok ni. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu berat. Malas nak buat. Okey? Orang duk bincang 8-20, dia pun tanya, Ustaz, kalau 2 rakaat kita tarawih juga ke? Orang duk kali 8-20, 8-20. Dia tanya, Ustaz, kalau 2 rakaat kita tarawih juga kan? Boleh lah tu. Okey? Berat nak buat 8. Jadi nak buat 2 je nama tarawih. Contoh. Solat tu berat melainkan bagi orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Siapa orang khusyuk? Orang yang yakin akan bertemu Allah. Orang tu esok dia nak mati. Orang Islam esok dia nak mati. Contoh, na'udzubillah. Esok mahkamah putuskan dia kena gantung sampai mati. Sebab buat kesalahan tertentu. Agak-agak malam ni kalau imam ajak dia solat tarawih 40 rakaat, dia nak buat tak? Dia esok kena hukuman gantung sampai mati. Malam ni imam ajak dia, imam kat penjara tu ajak dia solat tarawih 40 rakaat, dia nak buat tak malam ni? Tak larat. Buat. Mesti buat, Ya? Ustaz. Buat. Buat kan? Kenapa nak buat, Puan Liza? Allah. Tak ada pilihan dah, Ustaz. Kita nak menghadap Allah. Nak ngadap Kena Allah. buat. Takkan nak ambil telefon lagi malam tu. Betul. Takkan nak pergi mamak. Okey ni tak sabar nak pergi mamak. Lepas 8 rakaat tak sabar nak pergi mamak. Contohlah. Sekadar contoh lah ni. Kan nak kata orang lain tak. Jadi orang yang yakin akan bertemu Allah, solat tu mudah khusyuk bagi dia. Masa tu semayang tak ingat benda lain dah. Macam mana nak mati? Macam mana nak mati? Macam mana nak mati? Macam mana nak mati? Sebab tu salah satu cara nak dapat khusyuk dalam solat, Nabi kata, Sallu salata muwadda'in. Semayanglah kamu macam semayang orang nak ucap selamat tinggal. Orang nak ucap selamat tinggal pada dunia, esok nak kembali pada akhirat. Macam mana semayang dia malam ni? Khusyuk habis-habisan lah. Jadi zon kat sini, terjemah dia yakin. Maka ke akhirat nanti, mereka yakin mereka tidak ada tempat untuk melepaskan diri. Kat dunia, minta tolong pemimpin, minta tolong ketua yang jahat, ketua yang zalim kat dunia. Minta tolong berhala A, berhala B. Tapi bila bangkit kat akhirat, mereka yakin tidak ada tempat bagi mereka untuk menyelamatkan diri. Seterusnya satu ayat lagi. Ayat satu lagi, ayat last. La tidak. Yas'amu jemu. Dia terjemah la yas'amu, tidak jemu. Tidak jemu, tidak letih, dua-dua boleh. Al-insan oleh manusia, tidak jemu oleh manusia, min daripada doai, memohon, meminta. Terjemah doai, memohon, meminta. Al-khair, kebaikan. Al-khair, kebaikan. Wah, dan in jika masahu menimpanya masahu menimpanya asyar kesusahan falalu ataupun maka ya'usun dia berputus asa qanutun lagi putus harapan. Qanutun lagi putus harapan. Okey, baik. Ayat last kita. Tolong baca dia Puan Umi boleh? Puan Umi. Ayat kita sekarang ni. Ayat yang ke-49 surah Fussilat. Boleh, Ustaz? Ayat berapa, Ustaz? 49. 49. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia tidak jemu-jemu memohon kebaikan. Jika dia ditimpa kesusahan, maka dia menjadi seorang yang sangat berputus asa, lagi putus harapannya daripada rahmat Allah.
Okey, terima kasih Puan. Allah Ta'ala mengatakan, manusia tidak putus asa daripada meminta kebaikan. Bagus lah. Kalau kita sering minta kebaikan, baguslah kan? Sebab Allah sudah minta kebaikan. Tetapi Allah kata manusia tak putus asa daripada minta kebaikan. Soalannya, kalau orang Islam, ada yang banyak berdoa, ada yang berdoa kadang-kadang, ada tak doa langsung. Orang Islam. Pada Allah ni kan? Pada Allah. Tapi orang bukan Islam, orang tak percaya Tuhan, orang bukan Islam tak percaya Tuhan, bila mereka doa pada Allah? Ayat ni, manusia tak putus asa daripada praying, asking kebaikan. Manusia tak pernah putus asa, tak pernah jemu untuk minta kebaikan daripada Allah. Jadi kalau orang Islam, mungkin kita kata kita selalu berdoa lepas sembahyang doa, dalam sembahyang doa, bulan Ramadan doa, bulan Zulhijjah doa semua kita ni. Alhamdulillah. Tapi orang Islam yang tak solat, bila mereka minta pada Allah. Ataupun orang kafir, bila mereka minta pada Allah. Okey. Jawapan dia, tengok surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Tolong baca Puan Siti Nolis Abdul Rashid, boleh? Puan Siti Nolis, surah Ibrahim. Boleh Tengok Ustaz. sama-sama. Ni ayat ni nak menjawab persoalan yang timbul. Muka surat 260. 260 ayat 34. 260:34. Ya, ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sentiasa mengingkari nikmat Allah. Okey, terima kasih Puan Siti Nolis. Tengok dalam ayat 34 ni, nanti saya akan share kat skrin. Dalam ayat 34 ni, apa dia baca tadi? Manusia tu sangat zalim, lagi ingkar nikmat Allah. Kita dah bincang dah sebelum ni, bila tak tahu. Ada 15 ciri-ciri manusia dalam Quran kan? Saya dah share. Ya, saya share kat grup lah kan? Ada 15 ciri-ciri manusia dalam Al-Quran. Di antaranya, zalim, ingkar. Zalim, ingkar. Kat mana zalim dengan ingkar? Okey. Zalim. Zalim nombor 5. Ayat surah Ibrahim, ayat muka surat 260:34. Tengok nombor 5 tu. Nombor 5. Mana ni? Kan? Nombor 5, manusia itu zalim. Surah Ibrahim, muka surat 260:34. Ingkar. Surah Al-Adiyat ada. Surah ni pun sekarang boleh. Putus asa. Sekarang kita bincang putus asa kan? Surah Isra, surah Fusilat. Inilah. Muka surat 482 ayat 49. Ayat kita sekarang. Page 482 ayat 49. Putus asa. Ini ciri-ciri manusia dalam Quran yang kita bakal bincang nanti insya-Allah. Di antara sifat manusia, Allah kata zalim dan ingkar. Ayat 34 ni. Baik. Itu bukan poin kita. Poin kita, Allah kata, ayat 34, dia telah memberikan kepada kamu setiap apa kamu minta. Soalannya, orang yang tak semayang dia kata, bila aku minta? Semayang pun tak, bila aku minta? Kalau orang tu rajin semayang, rajin berdoa, ya dia minta. Ni orang tak semayang pun dia minta juga. Ataupun orang tak percaya Tuhan langsung, atau muka bumi ni dia tak percaya Tuhan langsung, bila dia minta? Sedangkan Allah kata, dia telah beri pada kamu apa yang kamu minta. Kita faham, secara zahirnya minta tu, ya Allah saya nak duit, ya Allah saya nak tu, nak ni, nak sihat, nak kaya, nak bahagia, nak macam-macam. Tu kita faham kita minta. Tapi Allah bermuamalah dengan hamba-hambanya, faham? Sebagaimana ibu bermuamalah dengan anak kecil. Anak umur 6 bulan, 7 bulan. Dia pandai minta tak? Mak nak susu kurang manis. Mak nak susu coklat, tapi coklat satu sudu je. Boleh tak cakap macam tu kat mak ni? Tak boleh. Anak umur 6 bulan, 5 bulan boleh tak? Mak sakit perut, masuk angin. Bagi minyak UU cat limau sikit. Boleh? Anak cakap macam tu? Tak. Anak kecil ni, apa yang dia nak, apa dia buat? Soalan. Anak kecil umur 6 bulan, 7 bulan, apa yang dia nak, apa yang dia buat? Menangis je Ustaz. Menjerit. Mak dia tahu tak dia nak apa, Puan Liza? Tahu. Yes. Tahu.
Kan anak kecil tu angkat tangan. Ya Allah, aku sakit perut ni, ya Allah. Bagilah ilham pada ibu aku agar dia letak minyak UV kat perut aku, ya Allah. Tak ada pun. Budak kecil apa dia nak, dia menangis. Wek, wek. Dia buang air pun dia wek. Dia, apa ni, masuk angin pun dia wek. Budak kecil. Okey? Jadi dia tak perlu cakap apa dia nak, mak dia faham. Apa yang mak dia perlu buat. Macam itulah juga Allah dengan seluruh hamba-hamba. Bukan orang Islam saja. Allah tahu dia ni nak apa. Allah tahu apa yang dia nak. Dia nak makan, dia nak tidur, dia nak beli kereta, dia nak pergi balik kampung, dia nak bercuti. Allah tahu apa yang dia nak. Boleh tak Allah Ta'ala tak izinkan benda tu berlaku? Oh, kau kafir pada aku ya? Dia nak makannya Allah buat kerah tangan. Oh, kerah tangan tak boleh angkat tangan, mulut tak boleh buka. Oh, nak makan ni, nak makan burger, nak makan nasi. Betul kan? Dia nak makan burger, nak makan nasi. Tapi Allah kata, oh, mu tak semayang 4 bulan ni, aku tak bagi makan. Angkat je tangan, kok kerah tangan, mulut tak boleh buka. Boleh tak? Boleh. Tapi berapa ramai orang yang kufur pada Allah, Allah bagi makan, Allah bagi apa dia nak. Jadi, ayat ni tak salah. Dia telah memberikan kepada kamu apa yang kamu minta. Maksudnya apa yang kamu nak, Allah Ta'ala bagi, sama sebagaimana bayi hanya menangis. Mak dia tahu apa yang dia nak. Walaupun dia tak kata saya minta pun. Okey? Samalah juga orang Islam ke orang kafir, Allah tahu. Banyak benda kita dapat tanpa kita minta hari ni. Kita hanya nak minta pada Allah, benda kita rasa tak mampu kita dapat. Ya Allah, nak tu tak ni sebab benda kita rasa kita tak mampu kita dapat. Benda kita rasa kita memang boleh dapat, kita jangan minta pada Allah. Maka Allah kata manusia ni sentiasa nak kebaikan. Itu maksud ayat dia. Manusia ni sentiasa nak kebaikan. Tetapi bila dia dapat benda yang tak baik, Allah bagi dia sakit, Allah bagi dia susah, Allah bagi dia masalah, maka dia menjadi orang yang putus asa, lagi putus harapan. Baik ke tak baik putus asa, putus harapan? Tak baiklah. 15 ciri-ciri manusia kita saya share kat skrin tadi adalah ciri-ciri yang tak baik. Allah tak bagi manusia putus asa. Bila Allah bagi kesenangan, Allah nak suruh bersyukur. Bila Allah bagi susah, Allah nak uji kesabaran, nak bagi pahala lebih. Maka orang yang putus asa, Allah tak suka. Dalam bab dunia tak boleh putus asa, dalam bab agama tak boleh putus asa. Contoh orang dah lama kahwin belum ada anak, Allah tak bagi putus asa. Nabi Ibrahim, kan, dia bukan orang putus asa, tapi ketika mana malaikat datang beritahu nanti kau akan dapat anak tau. Apa kata Nabi Ibrahim? Tolong baca dia. Puan Kalsum. Tolong baca boleh Puan Kalsum? Boleh. Surah Al-Hijr. Muka surat 265. 265. Ayat 52 sampai 56. 52 sampai 56. 56. Just 1 minute. Page 265. Ayat 52 sampai 56. 56. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Semasa mereka masuk mendapatkannya, lalu memberi salam dengan berkata, "Selamat sejahtera kepadamu." Dia berkata, "Sesungguhnya kami berasa takut kepada kamu." Mereka menjawab, itu ayat 53, mereka menjawab, "Janganlah engkau takut. Sebenarnya kami membawa berita gembira bahawa engkau akan beroleh seorang anak lelaki yang bakal menjadi seorang yang berilmu." 54, Ibrahim berkata, "Betulkah kamu menggembirakan aku padahal aku telah tua? Maka apakah cara kamu menggembirakan aku?" 55, mereka menjawab, "Kami menggembirakanmu dengan cara yang benar. Oleh itu janganlah engkau menjadi orang yang berputus asa." 56, Ibrahim berkata, "Tidak ada sesiapa yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya, melainkan orang yang sesat." Okey, terima kasih Puan Kalsum. Sama. Dia umur 100 lebih, dia tanya, boleh dapat anak ke? Maka malaikat kata, mana boleh putus asa? Maka Nabi Ibrahim kata, ya, memang tak boleh putus asa. Sebab orang yang putus asa daripada rahmat Allah adalah orang yang sesat. Orang yang tak putus asa, maksudnya sentiasa sangka baik pada Allah. Orang yang sentiasa sangka baik pada Allah, dia takkan putus asa pada Allah. Nabi Yaakob, anak dia 2 orang hilang. Seorang kena tahan, seorang hilang. Anak Nabi Yaakob kan. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Yaakob pada anak-anak dia? Tolong baca dia, Puan Mary Aida. Tolong baca boleh Puan Mary Aida. Surah Yusuf kan? Surah Yusuf. Muka surat 246, Puan Mary Aida. Muka surat 246.
Ayat yang ke-87. Ada? Okey. Puan Mary Aida ada? Siapa belum baca lagi kalau saya tertinggal? Ada, Ustaz, ada. Oh, ada, sorry. Tolong baca muka surat 246 ayat 87. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Okey. Terima kasih Puan Mary Aida. Nampak dia anak dia seorang tak tahu ke mana, seorang kena tahan. Anak Nabi Yaakob lah kan, Yusuf dengan Bunyamin. Maka dia pesan pada abang-abang dia, wahai anak-anak aku, jangan putus asa pada rahmat Allah. Kerana orang kafir dia sifat dia putus asa pada rahmat Allah. Ayat kita sekarang lah. Masa Allah bagi segala-galanya, seronok gembira. Bila Allah bagi susah, putus asa. Tak, Allah bagi susah, nak bagi kebaikan-kebaikan yang lain. Allah bagi senang, Allah bagi kebaikan cara lain. Allah bagi susah, Allah bagi kebaikan cara lain. Itu dalam bab dunia. Contoh satu lagi dalam bab dunia sama juga. Dalam bab rezeki pun sama. Saya share di dekat skrin lah. Saya share di dekat skrin terus. Kena buang kerja, susah cari kerja, berniaga tak laku. Tak apa, berniaga lain pula. Di tempat kerja pertama interview tak lepas, pergi tempat kedua, pergi tempat ketiga, ke keempat. Tak ada masalah. Nabi SAW bersabda, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Habbah dan juga Sawah bin Khalid. Keduanya berkata, kami masuk menemui Nabi SAW. Saat itu baginda sedang memperbaiki sesuatu. Lalu keduanya membantu baginda. Dua orang sahabat ni bantu Nabi. Maka baginda pun bersabda pada dua orang sahabat tu, La tai'asa minar rizqi ma tahazzazat ru'usukuma. Fa'inal insan taliduhu ummuhu ahmar. Laisa alaihi qishratun summa yarzuquhu Allah. Kalian berdua jangan putus asa daripada rezeki. Usaha lagi. Selama mana kedua kepala kalian masih boleh bergerak. Selagi tak kena stroke, tak ada doktor kursi roda. Bahkan doktor kursi roda boleh cari duit lagi kan. Jual kat TikTok contohlah. Sesungguhnya manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah. Tidak ada sesuatu pembalut atasnya. Kemudian Allah memberinya rezeki. Jadi dalam bab agama jangan putus asa. Dalam bab keluarga jangan putus asa. Okey. Dalam bab agama, kekeluargaan, duniawi, jangan putus asa. Ada orang yang dia nak mempertahankan keluarga dia. Dia tak putus asa, doa pujuk. Walaupun dah 15 tahun berpisah, akhirnya bersama balik isteri dengan anak-anak dia. Ada orang macam tu, Masya Allah. Ada orang biar, sekadar contoh. Senang cerita, dalam bab apa saja tak boleh putus asa. Dalam bab taubat, ada orang dia buat dosa, taubat, nak tinggal dosa, tu buat lagi. Taubat lagi. Jangan jadi orang yang malah tak ada harapan aku nak tinggal maksiat ni. Nak tinggal tak jadi, tak boleh. Tolong baca Puan Ruaidah Yahya. Ada Puan Ruaidah? Tak ada. Tadi ada, betul tak ada? Ya, Oh, ada? ada. Oh, ada, sorry. Muka surat 464, ayat yang ke-53. 464 ayat 53. 464 53. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Penyayang. Okey. Terima kasih Puan Ruaidah Yahya. Tengok Allah kata, wahai, ayat ini turun tentang Wahsy yang telah bunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Wahai hamba-hambaku, jangan putus asa pada rahmat Allah. Kerana Allah akan ampun semua dosa. Seteruk mana pun dosa seseorang, sebanyak mana pun dia tinggal semayang sebelum ni, sebanyak mana pun maksiat dia buat sebelum ni, jangan putus asa pada rahmat Allah. Jadi dalam bab putus asa ni, dalam bab dunia jangan putus asa, dalam bab agama pun jangan putus asa. Dalam bab orang yang Allah uji dengan penyakit, Allah uji dengan masalah keluarga, jangan putus asa pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita berhenti sini dulu. Kita sambung berapa hari bulan? 31 hari bulan 3 kita sambung balik insya-Allah.
Minggu depan kita cutilah raya. Okay, kita sama 31 hari bulan balik. InsyaAllah kita akan bincang. Dalam ayat seterusnya kita akan bincang ciri-ciri manusia bila berhadapan dengan ujian. Ada 4 reaksi manusia bila berhadapan dengan ujian. Ada 4 reaksi berbeza daripada manusia bila berhadapan dengan ujian. Kita akan bincang 2 minggu akan datang, insya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf salah silap kalau ada sepanjang tahun ni. Yang baik kita amalkan, yang tak baik kita jauhkan. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Semoga Allah terima semua amal-amal soleh kita di bulan Ramadan ni, insya-Allah. Dan semoga Allah pilih kita lagi untuk sibuk dengan majlis ilmu sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Okey, jumpa lagi. Selamat Hari Raya Terima semua. kasih Maaf lahir Ustaz. batin. Jumpa Terima lagi. kasih Jazakallah Ustaz. khair Ustaz. Sama-sama Terima kasih semua. Ustaz. Terima Sama-sama. kasih. Selamat Hari Raya semua. Sama-sama. Terima Selamat kasih Hari Raya. Ustaz. Sama-sama. Selamat Hari Raya. Jangan main mercun. Terima kasih. Selamat Hari Raya, Ustaz. Assalamualaikum. Saya main meriam Ustaz. Salam. Apa dia, Pak Zulia? Saya main meriam. Main meriam, Masya Allah. Okey. Okey, jumpa lagi semua lepas raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.